hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Kawan-kawan, kita selalu dengar longan azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Tetapi adakah kita tahu maksudnya? Maksudnya ialah mari menunaikan solat, mari menunaikan solat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah kerana dipertemukan saya dengan tuan-puan serta sahabat-sahabat sekalian pada hari ini. Dapatlah saya berkongsi ilmu dalam Dai Cilik 2025 ini tentang solat tiang agama. Apa khabar semua? Saya doakan kawan-kawan semua sihat sejahtera. Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam merupakan rukun kedua dalam rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh semua umat Islam yang telah memenuhi syarat sah solat. Kawan-kawan solat tak subuh pagi tadi? Kalau solat, alhamdulillah. Kalau tidak solat, masya Allah. Sama-samalah kita perbaiki diri di masa yang akan datang, ya. Kalaulah Allah jadikan pahala itu dalam bentuk wang ringgit, pastinya berpusu-pusu orang tunaikan solat. Tetapi Allah memberikan pahala itu atas segala kebaikan yang kita buat. Rakan-rakan sekalian, kita wajib menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Subuh 2 rakaat, Zuhur 4 rakaat, Asar 4 rakaat, Maghrib 3 rakaat dan Isya 4 rakaat. Solat adalah ibadat yang memiliki tempat tertinggi. Seandainya seseorang itu taat mendirikan solat fardu sebanyak 5 kali sehari, bermakna dia berjaya menegakkan agamanya. Tunggu sebentar, solatlah dulu, tunaikan cepat kewajipanmu sembahyang fardu di awal waktu, ikut sunnah Rasulullah. Tunggu sebentar, solat dahulu, rapat-rapatkan dan luruskan safmu, takbiratul ihram bersama imam, ikut cara Rasulullah. Wahai kawan-kawan, saya ada satu cerita untuk kawan-kawan. Pada suatu ketika, peha Saidina Ali radhiyallahu anhu telah terkena panah. Apabila cuba dicabut, beliau merasa begitu sakit. Aduh, sakitnya, teriak Saidina Ali radhiyallahu anhu. Seseorang telah mencadangkan supaya panah itu dicabut ketika beliau sedang solat. Apabila selesai solat, beliau berkata, "Sudahkah kamu mencabut panah itu?" Mereka menjawab, "Ya." "Apakah kau tidak merasa sakit, wahai Saidina Ali?" Beliau menjawab, "Sedikit pun aku tidak merasa sakit." Menerusi kisah Saidina Ali radhiyallahu anhu ini, Allah Azza wa Jalla menekankan betapa pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Solat disebutkan sebagaimana cara manusia menghindari dari melakukan perbuatan keji dan munkar. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada melakukan perbuatan keji dan munkar. Rakan-rakan sekalian, betapa pentingnya solat dalam kehidupan manusia. Solat itu tiang agama. Namun, alangkah sedihnya kita pada hari ini. Anak-anak, maaf, bukan anak-anak sahaja, bapa-bapa dan ibu-ibu juga sama. Bayangkan kita boleh luangkan masa berjam-jam untuk bermain handphone, tetapi kita tidak boleh meluangkan masa 5 hingga 10 minit untuk menunaikan satu waktu solat. Masya Allah. Marilah kita sama-sama menunaikan 5 waktu solat untuk menegakkan iman dan akidah kita agar terus mekar demi agama Islam yang tercinta. Belajar masak dengan Pak Engku, belajar masak ayam kurma. Lupa sedarlah kawan-kawanku, solat itu tiang agama. Pergi ke kedai dengan Mak Nini, pergi ke kedai membeli ikan. Lupakah kau saudaraku tentang ayah ini? Solatlah sebelum anda disolatkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.